Okay, Assalamualaikum fighters. So, dengar sini baik-baik sangat penting untuk korang. Alright, so saya akan bagi video. Saya akan buatkan video reason untuk korang, okay? Macam mana kita dapat sell, macam mana kita dapat buy. Alright, so yang tadi kita dapat sell kenapa? Macam saya cakap semasa live trade, selalu saya ulang, tengok apa yang ada belah kiri. Dekat belah kiri ni ada satu level resistance yang agak strong. Okay, yang agak strong dekat belah kiri ni, belah sini. Tetapi macam saya cakap, sell short, buy long. Buy masih strong, gold dah kembali bullish. So, kita tengok. Okay, macam mana kita boleh dapat buy berulang kali dekat area sini. Kita dapat 3 kali round buy. Macam mana? Okay, macam mana? Simple saja. Macam saya cakap. Okay, bila gold tengah menurun, mendadak ke, tak kisahlah. Tengok apa yang ada dekat belah kiri. Tengok apa yang ada belah kiri. Kalau korang tengok M15, M5, memang tak ada apa pun kat sini. Memang tak ada apa pun. Lagi-lagi dekat M50, mana ada apa-apa. Tapi, kalau korang buka dekat H1, korang boleh nampak jelas. Dekat sini, ada satu level resistance. Okay, bila resistance dah break, dia akan membuat pullback. Tetapi dekat sini adalah second touch. Okay, second touch. Yang mana first touch dekat belah sini? Ini adalah touch yang pertama. Ini touch yang pertama. Okay. So kalau korang turunkan dekat lower time frame M1, okay, M1 ataupun M5. Kita pergi M1 lah, senang. Alright. Macam mana saya boleh dapat buy dekat sini tadi? Dekat area sini. Kan, saya dapat buy dekat 5059. So macam mana is very very simple guys. Okay, sini adalah level support. Okay, ataupun dah double bottom. Okay, double bottom ataupun dikenali sebagai rejection. Okay, rejection. So, tetapi kalau kita nak buy di kawasan sini agak bahaya. Boleh je nak buy, tak ada masalah. Tetapi lebih baik kita tunggu sebarang breakout. Contoh dekat sini. Okay, sekejap. Okay, bila sini dah breakout. Okay, nampak dia breakout CP je. Nampak tak? Ni terus pullback. Sebab tu saya target sebagai buy. Sebab tu kita boleh dapat sauk buy berkali-kali. Saya harap video ni bermanfaat untuk korang untuk belajar. Salam Shunam and salam fly.